3, 2, 1. Action. Action. Patahkan. Okay. I nak belah kanan. I belah kanan. So my side is kanan. My fault. Anyway. I'm tak di Andy. DND, do not disturb guys. Kini tengah girls night out. Okay. Duduk tegak jap. Okay. Oh, I last start. Dia tak betul-betul. Okay. So, hello guys. Hi. Nak cakap welcome back tadi. Welcome to Sarah and Aimi. Pillow Talk with Sarah and Aimi. Jeng jeng jeng. Sebab kita kena fikir apa benda tu. Ya, doh. Okay. And then Awkward jadi tiba. Okay. tak dah, kita tu nak share je. Okay je. Okay, so actually hari ni kita nak cakap pasal apa? Actually kita vibe nak tidur. Sebenarnya kita tak boleh. Sumpah tak masuk. Bila tak ni. Okay. Ambil sebenarnya. Okay, actually kita punya title for today ni memang perempuan memang suka lah. Y'all girls out there memang suka lah. Kita suka topik ni. Because dia macam controversy kan. For young girls and also adults pun. Actually semua umur. Semua umur, betul. Ya. Even budak-budak sekolah rendah pun mungkin melalui benda ni, kita tak tahu. Betul. Sebab budak-budak zaman sekarang very advanced je. Betul. So apa title tu? So, untuk first episode kita akan buat situationship versus relationship. Doesn't mean that I'm in a situation. Okay. So, siapa nak start dulu? So everything is, dia macam at the top of our head lah. So kita macam just cakap. So apa when kita cakap pasal situationship and relationship ni, what's the first thing yang comes to mind? Okay. So, first of all, basically memang I pernah ada in these two situation, relationship, also situationship. Apa soalan you? Apa beza? Okay, so apa soalan dia is apa dia punya perbezaan? I think relationship tu you termasuk je macam tu Okay. Relationship I rasa dia lagi secure lah, perkataan I boleh cakap, daripada situationship. Because of relationship you macam dah benda tu official lah. Okay. Both ada rasa yang sama macam tu. But then situationship I rasa dia macam kita tak tahu apa you rasa dekat I rasa dekat you. Kita macam like atas pagar, like di awang-awangan macam tu. Tapi itu in my opinion lah. So you? Tapi actually macam mana you decide like whether you're in a situationship or you're in a relationship? Sebab kan macam dulu every time dulu sumpah like time sekolah-sekolah, every time you nak couple kan, mesti akan declare. Tapi I rasa tu zaman dulu lah. Zaman sekolah kan? Tapi sekarang I tak rasa pun orang buat macam okay, kita official couple, kita dah tak ada benda tu. I rasa dulu je. Because dulu pernah I dengan this one guy ni, kita orang, because kita macam texting. And then at one point kita orang macam like, I suka you, Sky. So ni first day lah, you know, something like that. Betul. So macam sekarang ni macam bila macam tak ada tau. Tak ada. That's why kita define it as situationship, because kita macam kita tak ada that courage to
declare benda and tu. tak ada courage to like apa macam nak questionkan juga benda tu macam betul. kita ni apa lah macam tu. So itu jadi masalah situationship ni. Tapi it can be because of lelaki tu, and it can be because of perempuan tu, and it can be because dua-dua tak ada initiative to question each other. Betul. So macam situationship ni kita selalu, most of the time kalau tengok kat social media, situationship ni selalu kita salahkan lelaki lah kan cerita dia. Sebab kita expect the guy to lead kan? Betul. So because tapi you cakap dekat situ kan, I dapat rasa, bukan I rasa lah, I rasa zaman sekarang perempuan lagi one step ahead daripada lelaki. Dia macam pergi cari timba. Pergi cari timba. Betul tak? Tak tahu. Timba cari pergi. Okay, sebab tak tahu. Tapi sebab I rasa lelaki sekarang dia sangatlah tak macam, tak adalah cakap macam bukan lelaki dulu, tapi lelaki dulu dia berani untuk macam dia yang dulu move forward daripada perempuan. Tapi sekarang I rasa perempuan yang lagi berani, ada keberanian tu untuk approach lelaki. Kenapa macam tu? Kenapa like lelaki zaman maksudnya sekarang lelaki disakiti? Disakiti? Habis tu perempuan disakiti? Tapi I punya opinion like maybe macam lelaki, okay, because perempuan, if you tengok perempuan zaman sekarang kan, diorang macam melawa, macam even budak sekolah pun dah ber-makeup, dah melawa, kalah lah orang yang dah kerja tu kan. Betul. So there's a possibility that like macam lelaki dia rasa macam insecure. Dia rasa macam aduh perempuan ni macam high maintenance lah, macam tu. So dia yang dia rasa macam dia tak mampu nak tampung this perempuan, so dia tak berani nak approach. Or let's say if diorang memang tengah dah seeing each other casually, tapi dia takut nak bagi that commitment tu. Tapi kan, kalau nak cakap in terms of dia takut komitmen semua tu kan, you tak rasa ke macam instead of you takut, apa kata you bagi dulu, I mean you try dulu. So dekat situ maybe boleh kenal lagi perempuan tu macam tak adalah maintenance sangat macam tu, ataupun macam dia ni boleh je give and take. Dia boleh je macam 50-50, tak ada pun macam like typical girl yang kita tahu sekarang macam semua benda dia nak lelaki tu provide dekat dia, semua benda dia nak beli. Tak semua perempuan macam tu, okay guys. Tapi maybe depends juga kot. Adalah actually ramai je. Actually kan, kalau fikir balik, ramai perempuan single actually tak high maintenance tau. Betul? Yang macam lelaki jumpa yang high maintenance tu, semua because semua dah ada boyfriend kan. That's why. And actually kan lelaki, korang tak patut pun in the first place lah, korang tak patut pun macam dah decide, dah terus tu satu. Another one macam terus macam layan perempuan tu, I mean provide everything dekat perempuan tu. Betul. Bila you dah start manjakan dia awal-awal, and perempuan tu eventually dia akan expect more dari you. Betul. Actually to me lah, my opinion is kalau you just couple or you like seeing each other only, korang apa split lah. Kalau bayar pergi mana-mana, split. Like contoh, if you pay for this, the other pay for that one. Kalau tak nak every time nak split the bill, leceh ke apa benda kan, give and take lah. Sebab especially bila korang just couple, kenapa nak expect lelaki tu terus provide for you? Like, korang dua macam still tengah hidup, baru rasa hidup. Macam perempuan, sebab yang lelaki pun jangan nak over sangat time couple, yang and then macam bila if you tak bagi dia that expectation yang you akan provide for dia, dia pun settle lah. Dia macam dia pun tak adalah macam akan meminta everything like scroll I nak ni, tolong belikan, tolong ni. Boyfriend je pun. Betul. Sebab dulu pun banyak juga lah dengar macam orang macam boyfriend je tapi dia nak kena bayar, dia nak kena belanja kalau apa-apa. Tapi to me macam you don't have that obligation pun. Betul.
You siapa? Husband je yang memang boleh ada tanggungjawab dia benda, untuk provide. That's when you dah kahwin. Tapi itu bila you dah decide nak kahwin tu, it's a different story lah. Macam tu. Okay, so kita masuklah tajuk kita betul-betul relationship versus situationship. So kita start dengan relationship lah. Okay? Okay, so ni apa kita cerita experience lah kan. Cerita lah. Apa relationship ni okay, so before tu I tanya you pernah ada relationship ke tak before this? Rasa cukup emas tu. I feel like I rasa kan pernah, but a lot of the times macam just talking stage. Okay. Firstly, I rasa ICD pun red flag dah. Why? Okay guys, dia declare dia jadi red flag. I think I'm a red flag because I rasa I CEO of ghosting people. Okay. Kalau ada lose interest, oh no, exposing teruk tu. Exposing teruk tu. So, I am jenis yang kalau dah lose interest kan, ghosting. Sebab I jenis yang tak nak confront. Like macam, I'm not interested in you. I jenis macam, nama tak ghosting. Because I macam, tak nak dah. Tak ada but yelah, macam tak interested dah. Macam tu. Tapi kalau dah 6-7 months in, like, and I'm still I still like macam ada nampak macam ada interest like you, then it's probably something lah. Guys. Ada something sampai guys. Yang nanti-nanti. Okay, kita tengok apa yang dah sampai. Sebenarnya tak boleh cakap kuat sangat tu sebab actually ya. Tapi I rasa kita macam dah terbiasa cakap kuat. So cinta masalah Nisha cakap, I selalu cakap macam tak cukup tak buka mulut. I memang cakap kuat, so I takut mic ni akan pekak nanti. Tadi you ada gelap melala tak? Ada sikit kot. You buat ASMR pun boleh dengar. What do you expect you gelap? Gimme. You ada hot Ice. Kau lah. You pun ada ice kan? Tapi I tak ingat I ada apa. Same. Oh sama? Lagi perut. Baru cakap tadi jangan. Okay, dah sama lagi. Yeah, same. But you ada velvet cream, I tak ada. Alright. Not a product placement by the way. Tolong. Tapi tak sponsor, tapi Zeus please sponsor kita orang. Nak sponsor, we don't mind. That every day. Made in Malaysia. Kita orang pun made in Malaysia. Mak ayam. Can what meh? Cannot right? I think bukan usually kalau yang ni dia bagi yang nipis tu ke? Bukan. Ada lagi satu yang nipis. Tak ada kan? Ni just dia bagi. It should be yang nipis tu. Itu bukan haji ke? No, nipis. Ya? Nampak macam ke tengah ni boleh? No, cannot. Kau boleh cabut benda tang ni. Ataupun terpaksa ni buka. Bunti. Kan? Nah, I think memang kena buka lah. Ataupun tak payah pakai straw. Tapi, oh no. Kalau tak lipstick tak. Oh no lah, actually boleh buka from inside. I rasa kena buka ni. Lah, sibuk pula dengan Zeus ni. Kita cuba. Wow. Nampak apa je? I rasa ni tak nampak apa-apa. So nampak lah ni yang menjilat ni. Obviously. Mana? Ami, buka dari luar je. Sorry dah. Okay dah. I rasa dah cabut dulu dah. Dah.
Mola. Oh, but I don't think you're supposed to cabut lah. Because macam struggle. Sorry, Luz. Okay, jom rasa. Dah rasa pun dulu. Dah rasa dah pun. Okay. Oh, weird. Actually, I'm very hungry. Tahu tak? Oh. Okay. Nampak pun macam Apa tadi? Sambung relationship. Yeah. Because I'm a ghoster. CEO of ghosting. Itulah. tiba dah minum air lupa sekejap. Okay. Betul tak? Apa salah lupa ni weh? I don't know, man. You're the relationship expert, Okay. man. Okay, so basically I pernah ada relationship 3 kali. I mean 3 orang. Hello, dengar dulu cerita. Okay, don't judge. Okay. Tapi this one since sekolah lah. Bukan like after school ke apa. Okay, so the first one, cakap nama dia. obviously no. The first one, I relationship for 6 years. Oh, lama. Yeah. And then I break up. I masuk study. Itu 6 years tu sampai umur berapa tu? Dari berapa sampai berapa? Actually since standard 6 until form 5. Standard 6 tu I baru nak kenal lelaki apa. Gatal sikit lah dulu sekolah. And then I break up. And then I kenal a new guy masa diploma dulu. Okay. Kiranya macam gap tak jauh sangat lah. One between year relationship lah tu. kot. One year lah I move on. And then masa diploma I kenal a new guy. Okay. And the second guy also 6 years. Lama weh. Yeah. Lepas tu? Sebab I diploma degree together lah dengan dia. And then kerja pun sekali dengan dia semua. And then break up. Because of okay. What guys do best. Lah bila dia masuk alam kerja ni, dia dah jadi lain tau. Dia dah macam okay bye. And then the third one tak lama pun, 2 years I think. So korang kira berapa umur I? 6, 12 campur? 2. Campur 2. So 14 tahun from standard 6. Deng. So Guess her age. Comment at the bottom at the comments below. What? Comment section. Comment. Okay, whatever, just comment. Okay, tu je lah relationship I. 3 orang je. Tapi Okay, kalau my side pula, I start macam, okay actually macam bila form 1 tu you dah start macam lelaki comel macam tu. Okay, tapi to be fair, I tak nak lah expose. Tapi I alhamdulillah lah sekolah dulu. Okay, sekolah je lah. So kita orang macam ada this apa what you call that? What's that kan ni? Yang lelaki dengan perempuan tu? Bukan muhrim Kan? Yang gap. Kena ada gap tu, halal gap. Ada Arabic word for that. What is it? Tak ingat lah. Ustazah mesti disappointed. No, actually kita memang tak ingat perkataan hari ni. Tadi nak cakap copyright pun tak boleh. Anyways, so and then macam I think for adalah suka-suka kat orang ni, ada orang suka-suka kat kita macam tu kan, tengok-tengok, and then kacau-kacau macam tu. Tapi macam tu lah. And then bila I think end of form 2 or something, I macam kenal macam rekindle. I'm tak ingat lah time form 2 ke form 3 ke benda but rekindle dengan like this one kid from sekolah rendah. And kita orang started texting. No, at that time you form 2? Form 2 or form 3, I tak ingat. Tapi I macam late bloomer lah because alhamdulillah kan. Anyway. Tapi you cari someone from sekolah rendah? Tiba-tiba macam rekindle balik. Okay. Lepas tu sebab kita orang memang like ada fling time sekolah rendah dulu. Okay. Because
Adalah, I don't want to cakap the status of each other because nantilah orang tahu. So, kita orang cari Tinder and texting, but dia asrama. So, asrama jauh lah. Dah pandai kan. So, and then, but we never like keluar dating. Kita orang just purely texting. Tapi dulu, you nak dating pergi mana? Yelah, budak sekolah. Ha. Lepas tu, and then lama tu, because I'm not like a very passionate texter, macam everyday nak good morning or everyday nak tengah buat apa, macam tu. So dulu text pakai itulah Nokia tekan-tekan. Yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, macam tu. Okay. And then lama-lama probably dia rasa macam tak cukup attention. So dia macam tak ada interest lah. I mean time tu we did declare like macam I suka you, you suka I, but so ini kita punya first day lah ni, macam ya. Tapi cute je masa tu, habis sudah cute gila make official. And macam macam tu kan. Tapi lama tu probably I mean because we've never met the whole time kita orang. Oh, so just texting je lah? Texting je. Sebab dia asrama kan. Okay. Like even kalau kita orang tak ada, because time tu macam muda and then kecil lagi, otak pun baru nak develop. Tapi you rasa tak, dulu pun memang jenis yang bercinta sekadar teks pun okey je. Betul. Tak perlu pun dia macam nak jumpa ke, every week nak betul. jumpa ke kan. Lepas tu and then macam after that, tak tahu, tiba-tiba macam kita orang macam drift away. Then suddenly dia macam kata, dia macam tak boleh dah macam tu. So dia sendiri cakap? Dia yang decide macam okay. So berapa lama? Apa benda? I think it lasted a year macam tu. Okay. And then itulah. And then I just like sambung fling kat sekolah. And then habis. And then bila masuk degree tu adalah dulu remember WeChat. So WeChat dulu what we did, nak kenal orang is kita shake. So time tu lah macam kenal like casual, kenal orang. Tapi actually kan I tak pandai pakai shake tu. I like literally ask for the ID to add. Sebab I rasa dulu I shake mesti orang yang pelik-pelik keluar. Faham? Tapi kalau shake dia akan shake cari dia orang yang dia je kan. Tapi tak tahu mungkin. Tapi kesudah I tak pandai pakai shake tu. Because especially the best, yang paling best pakai shake is time dekat lecture hall lah. Faham? Sebab betul. Probably ada your crush sitting down there and he's probably playing WeChat juga. Pasal tu trend kot. Tak apa hari kantin weh. Hari kantin kan macam ada people ramai orang macam tu kan. So shake. Oh maybe like okay. Tapi WeChat is like mostly casual relationship, tak pernah actually lagi. bagi I WeChat adalah WhatsApp dulu. Like sekarang ni everyone pakai WhatsApp, tapi dulu semua orang pakai WeChat. Betul. So masa tu mana ada Instagram. And orang post gambar pun dekat WeChat. Betul, dekat kan? status is it? And then letaklah status sendu. You be. Okay, nampak tak pernah buat. Okay. Itulah. Tapi and then after that dah habis WeChat punya era tu, and then kerja. And then bila time degree tu just handsome. Wait, so WeChat tu masa you degree? Ya. Guess I miss umur punya. Down at the comments. Okay. And then after bila degree tu just macam he's cute macam tu kan. And then dah cute tu dah habis belajar dah. Macam mana kan. Bila masuk kerja then baru you ada a bit of courage to like kenal dengan lelaki. Someone. So macam time tu macam adalah kenal dengan orang, tapi and then macam adalah dia kata dia tak ready nak kahwin lagi. Macam okay, I'm not ready to kahwin, I'm still young man. And then the next thing you know dia ghosting, and then the next thing you know dia dah kahwin orang lain dah. Wait, so maksudnya masa you study degree, you just fling. Oh my god. Okay, so the last relationship is basically the first guy tu lah. Bro, tu lama sangat bro.
Apa you buat tu? I was studying. Okay. That's how I got here. Dan dia macam, I pun couple, I pun got here, man. Okay. So masa kerja, you sambung lah fling you tu. Bila kerja, dah tak ada fling dah. Tak ada masa nak fling weh. Sebab macam bila kerja tu adalah macam kenal dengan orang, and then like I got bored, and then I ghosted them. I rasa masa kerja tu lah ghosted you tu makin era. Betul. And then sampailah sekarang. Okay. So that's my life, guys. Okay, so untuk I lah, since I cakap tadi I ada 3 kan. So the first one tu biasalah masa sekolah macam you tadi kan, just cinta monyet orang panggil. Puppy love. Kenapa dia cinta monyet Melayu tapi dalam bahasa Inggeris? I pun nak tanya soalan sama. Kenapa you puppy love? Dia puppy love kan kalau Mak Saleh kan. It's just that kalau Melayu. Sorry, I'm Melayu. Sebab dia tak ada like monkey love. Like macam je. I tak pernah dengar monkey love. It's puppy love kan. So, I don't know, man. Okay. Cuba korang komen, korang pakai cinta monyet ke puppy love? Tapi I rasa ramai je comment down below. Okay. And then cinta monyet basically jumpa time sekolah je lah, everyday jumpa kan. Sebab sekolah biasa je, bukan asrama. So okay lah. Okay, to be honest, dia muda 2 tahun dari I. So basically I darjah 6, dia darjah 4. I think she's into younger guy. Okay. And then provider. tapi kita orang macam LDR kejap masa I form 1, dia masih sekolah rendah. Wow, form 1 dengan sekolah rendah. Long distance relationship. Hello, you pun just now form 2 and darjah 6, okay? Dia form 2 jugalah. Oh, okay. Sama umur ke? Excuse me, I bukan provider. Okay, tu sejauh sangat. Okay. And then dia dah masuk sekolah menengah tu, kita orang tak adalah LDR. So kita jumpa je. Jumpa balik. Sebab dia jumpa balik. But then kita orang break up sebab I dah masuk belajar and dia still study. Dia still sekolah lah. Itu je lah, nothing much pun buat untuk first love tu. First love lah juga. Okay lah, I mean. Okay, and then the second one, masa student lah. Masa student diploma degree tu, the same guy. Dia pun ambil course yang sama dengan I. Kita orang tak LDR, like sama juga everyday kita orang jumpa. Cumanya LDR masa, actually dalam kelab kita orang duduk sebelah. And actually no, actually even lecturer pun tahu kita orang bercinta. Sisi. Itulah orang kata kan, jangan bercinta dengan your classmate. Tapi tak boleh lah. Anyway, nampak je orang sisi ni. Tapi serious weh, bila korang dah putus, sumpah korang jangan try langsung bercinta dengan classmate korang. Sebab once korang putus, habis weh. Awkward gila. Nak study pun susah lah. Sangat. Lepas nak buat presentation tak ada tengok muka dia. Itu yang paling sakit. Sebab you dah biasa presentation group dengan dia semua. Tiba-tiba and dia tiba-tiba dengan group perempuan lain macam, oh man, tak macam apa juga group. Sebab dekat kita punya course kan tak ramai lelaki. So cuba teka course apa yang tak ramai lelaki. Kau pun takkan dapat jawab. You're never gonna guess it. And then habis diploma degree semua break up lah sebab dah masuk kerja. Bila dah masuk kerja ni, biasalah dah jumpa ramai orang, apa lagi macam kenal orang ni. You punya apa dah widen lah. So agak sedih lah untuk second relationship I tu sebab dia tak putus dengan cara yang baik. So agak sedih lah macam after 6 years kan macam tu. Macam dah besar pun tiba-tiba putus kan. Macam bazir je lah masa kita 6 tahun kot kan. So macam okay lah tak apa. Padahal kalau tak you boleh spend that time studying. Hello, I study okay. Even though bercinta bagai nak rak, tapi still both of us masih
grad on time, okay? And then habis tu the third one Tu recent lah. not tourist. Okay, tak boleh lah kata recent. Tapi tu pun maybe because of tak sekufu. Okay, what does that mean, tak sekufu tu? Tak sekufu tu is mungkin tak sama pemikiran ataupun social status? Maybe lah juga. Actually sekufu tu banyak. In terms of banyak lah. Dia bukan sekadar pemikiran. Tapi bagi I, you kena cari someone yang sekufu dengan you juga. Let's say kalau macam setakat okay, I suka dia sebab dia handsome semua. Tapi let's say kalau dia dengan you tak ada sama, tak sama wavelength. Serius, you punya handsome tadi tu you dah boleh lupa dah. Betul. Sebab macam to me kan, I think zaman sekarang lah specifically. Sebab dulu memang orang memang social status tu memang kena sama. If you punya background macam ni, ni pun kena macam tu kan. Tapi I rasa macam sekarang ni kita macam era communication kan. Betul. So you punya wavelength kena sama. Betul. Kalau tak sama kan, memang tak boleh jive. Memang korang pun tak boleh nak vibe. So and then in the end korang macam bosan dengan each other. And then itu yang macam drift apart tu. Betul. Wow. From someone yang tak pernah ada relationship. Tapi kan pasal sekufu ni kan I rasa zaman sekarang ni macam sangat mementingkan sekufu. Kalau I perasan diri I macam cinta dari sekolah, dari studies kan, I tak pernah terfikir pasal sekufu ni. Tak, yelah sebab kecil lagi kot. Tapi macam zaman sekarang macam tiba-tiba perkataan sekufu tu naik. Like kalau you nak cari someone, you kena sekufu. Itu sekufu. Macam like why? Okay, I think because kalau you macam couple time kecil kan, you tak fikir, you suka dia pun because on the surface, I like your face. Macam tu. And then somehow you vibe. Tapi bila you dah besar, you rasa macam communication tu is very important. Okay, betul lah. That's why kita macam, that's why macam sekufu in terms of wavelength lah. Sebab kalau social status like macam you're making a lot of money and orang tu tak, itu a matter of ego. Kalau macam perempuan tu gaji lagi besar daripada lelaki, that's just a matter of ego. Lelaki tu boleh drop his ego untuk, you know, perempuan tu janganlah over menunjuk sangat lah macam tu. Itu is just, itu you can live with that. Tapi kalau you tak boleh vibe, like you tak boleh communicate dengan each other, yang seorang ni jenis, yelah yang ni je cakap, yang ni macam dia macam dengar pun tak nak macam tu. Ataupun you cakap lah. ni, yang the other one tak faham pun you, apa yang nak sampaikan ni macam tu. So susah lah. Dia seolah-olah macam korang bayangkan korang buat lawak tapi dia tak gelak pun. Tapi orang lain gelak. Betul. Macam korang tak ada ke rasa macam, so macam you akan fikir macam kenapa orang ni gelak dekat joke aku, tapi kenapa partner sendiri macam tak rasa benda tu kelakar. So macam pelik lah. Itu pun dah nampak like maybe dah lari sikit. Actually itu pun dah macam apa orang kata 1% of tak sekufu tu lah kalau boleh nampak. Okay. Lagi? So the last one is because of tak sekufu lah. So itu je lah. Mungkin I tak ada luck dekat percintaan so far, tapi I pecinta lelaki. Anyway. Tapi I, even though walaupun I tak ada luck, tapi I still keep trying to know someone lah. I tak ada macam stop, macam even though I di reject pun I don't care. I tetap macam cari. Sumpah malas. Sumpah malas. Dia bukan macam I desperate nak lelaki, or I macam I nak boyfriend lah macam tu. Tak. Cumanya dia, I don't know, I rasa macam bila you ada someone lah, contohnya macam ada lelaki yang you boleh borak everyday kan, actually benda tu best lah. Sebab you ada perspektif dari lelaki and I perempuan. So macam, and then I think it's also macam human nature, macam you know that there's someone waiting for you. Betul? I think macam tu juga. You rasa macam disayangi. Macam like every, okay ni agak cringe lah, macam like ni kita cringe sikit lah, macam per pagi macam at least ada sama macam dah sampai office ke?
Macam tu. Faham? Morning tu boleh lah, tapi you I tak suka orang wish good morning, good night, like I rasa better macam dah sampai office ke? I lagi suka casual macam tu lah. Hari ni kerja ke? At least dia tanya kita punya day to day punya aktiviti lah. Instead of macam senyap, kau nak kenal aku ni tapi kau senyap je. Tapi macam you suka kalau everyday dapat tengah buat apa tu? Macam mana kalau you buat benda sama je everyday? Tengah buka email. I rasa boring. Tapi at least you know he's thinking of you. At least dia text I. Sebab sebusy-busy I boleh reply. Faham. Susah lah. Actually, walaupun kerja kita jenis yang tak bukan phone. Betul. So sampai still I ada masa untuk reply. Tapi actually macam relationship ni is hard work lah actually. Betul. Lagi-lagi bila dah besar ni. Betul-betul. Dia memang korang, both of you, kalau nak maintain the relationship tu, korang dua-dua kena put in the work. Betul. Kalau just one person je memang probably takkan last lah. Tu. Also, I rasa kalau you betul-betul nak in relationship and then settle dengan that person, both macam korang dua perlu ada niat yang sama. Contohnya you masa contoh macam you dengan I bercinta, you je rasa macam you ada niat nak kahwin dengan I, tapi I tak ada pun. I just macam nak follow the flow. Itu pun actually I rasa tak okay. Serious, let's say kalau macam dah bercinta bagi nak rak, tiba-tiba macam okay, I nak masuk Minang you. Tiba you macam nak masuk Minang. You tak rasa you sakit ke macam tu? Macam you dah bagi everything, sacrifice everything, end up dia macam tunggulah 2-3 tahun lagi. I ain't got time man. See? So I rasa better cari someone macam kalau you betul serious, you cari someone yang betul-betul nak serious juga dengan you. Kalau you dah set okay lagi 3 tahun kita kahwin, okay 3 tahun lagi. That's why I ada baca, adalah orang yang dia post threads, dia kata dating in your lepas tu macam cara you kena like set a timeline on everything. Betul. Sebab macam contoh kalau you tengah getting to know a person, you bagi timeline like setahun je max. Kalau dia tak ada macam do or see anything yang macam dia nak go further, cari orang lain. Macam betul. I read somewhere lah. Tapi kan kalau you cakap cari je orang lain kan, actually tak semua orang ada keberanian untuk maybe tapi janganlah tak communicate langsung. Maybe you tanyalah dia actually apa you punya do you see apa yang dia nampak masa depan kita dulu lah macam tu. Apa dia punya goal, dia nak kahwin ke or dia just nak casual macam ni je ke. Kalau let's say dia kata macam dia memang plan nak kahwin, dia memang plan nak kahwin dengan kita, dia dah rasa kita ni is the one. It's just that macam probably give him time sebab kahwin ni kan macam kena duit pun, betul. Kena fikir juga macam tu kan. Tapi actually kan, that's why cakap pasal duit kan, to me if you betul-betul, to me dah laki, kalau diorang memang betul-betul nak dekat you, diorang macam tak fikir pasal duit tu. Betul. Duit tu is another story. Tapi yang penting macam aku nak kahwin dengan kau. So betul. macam whether you nak buat a wedding besar ke, wedding small wedding ke, itu semua macam boleh bincang. Kalau let's say perempuan tu kan, dia pun nak juga lelaki tu. Let's say dua-dua nak each other, mesti you guys boleh compromise lah. Betul. Boleh je 50-50 pun. Tak perlu boleh lelaki tu like 100% dia seorang je kan. Kalau perempuan tu belah perempuan nak buat big wedding, you buat lah. It's your money. Macam kalau belah lelaki tu macam can't afford to, because dia kena spend a lot of money, hantaran mas kahwin, hantaran check tu, yang hantaran tu yang mahal tu. So macam maybe dia nak buat small wedding, dia nak buat like okay, yang dia spend a lot of money on is probably mas kahwin ke apa, that's up to him. Tapi if the perempuan, aku nak buat big wedding lah, I have the money for it, okay lah, buat lah. Buat side korang kan. Betul. Tapi itulah, that's what I read lah. Tapi
itu setahun and then macam you berkenalan tu setahun. So let's say macam lelaki tu macam I memang plan nak go further with you, then boleh sambung. And then you punya next step is you couple lah macam tu. Or tunang. Faham. Tu lah. Terkejut. Oh, kan ni pun boleh juga. Yelah, sebab tu dah restaurant tadi. Itulah. Tapi kan actually I nak tahu apa yang boleh buat, apa yang macam this zen yang, is it zin yang buat lelaki ni macam decide, oh aku nak kahwin dengan kau, macam tu. Ataupun perempuan pun macam ni decide macam, oh aku nak kahwin dengan kau. I rasa perempuan ni dia senang je. Dia akan ikut lelaki tu. Tapi apa maksud tu? Maksudnya macam kalau lelaki tu serius dengan dia kan, macam betul macam lelaki tu yang first cakap okay aku nak kahwin dengan kau. Perempuan tu akan okay. Bagi I lah, bagi I. You tak rasa ke macam you dah kenal dengan that guy lama-lama, lepas tu lelaki tu macam I nak seminar you, I nak go further dengan you. Dia macam go with the flow je. You tak rasa macam okay? Macam tu. Because kalau let's say kalau memang macam tu, sebenarnya perempuan is a simple creature je tau. Betul pun. Sebab tu I pernah dengar satu orang ni lah cakap sebab tu nak cari someone, kita perempuan lah, perempuan nak cari someone untuk jadikan husband, cari yang lelaki tu lagi sayang daripada sayang kita, lebih daripada kita sayang dia. Sebab lelaki ni perempuan ni dia senang sayang. Dia ni penuh dengan kasih sayang hidup dia tau. Macam ada motherly. So let's say kalau macam dia tak suka you in the first place pun, tapi cara you, effort you boleh macam lembut kat hati you, automatik perempuan tu akan macam cair, macam akan sayang you tiba-tiba. Even kalau certain perempuan tu pun nampak macam hati batu, tapi sebenarnya dia sayang je. Betul. Maybe dia tak tunjuk sangat. Ataupun dia test korang. Yep. Tapi back to the main point tadi kan, macam mana kita nak tahu. Actually I pun tak tahu macam mana kita nak tahu you're the one. You're the one. Tapi okay ni kita masuk Islami sikit. Actually baru-baru ni I nampak satu video Ustaz Azhar Idrus tak silap dia kata kalau you kenal dengan someone ni and dia buat you tenang dan you rasa macam hati you tenang, you selamat je dengan dia, you kena ada perkataan dia macam you kena hati-hati sebab mungkin itu adalah jodoh you. Sebab kena hati-hati. Hati-hati tu as in macam you kena chill lah. Oh maybe dia jodoh aku. Sebab orang kata kalau that person adalah someone yang mungkin jodoh you, dia akan buat you tenang dan you tak akan overthinking. Sebab tu. Tapi macam mana kalau like what does it mean like tenang? Okay, macam mana kalau maksudnya dia tak ada pun buat you overthinking dengan cara dia ke, ataupun cara percakapan tu, apa-apa yang korang borak pun macam you rasa macam you terima macam dengan natural. You terima je macam tu. Padahal kalau dengan lelaki lain you akan argue. Tapi kalau cakap macam tu semua lelaki tenang you. Tak. Okay, probably like macam I macam hati batu sikit kan. So macam to me I tak express, especially macam lelaki yang I just kenal, I tak express feeling sangat kalau I tak suka, selesa dengan dia. So macam like does it mean that if once kita selesa dengan dia tu, like is that a good thing, or macam alamak kita slowly macam friend zone dia? I rasa mungkin lah kot. Kan mungkin kalau kita nak kenal someone tu, kita akan first keluar dengan dia dulu kan, nak kenal each other lagi kan. I rasa maybe dari first meet tu dia dah boleh rasa kot benda tu. I rasa lah. Maksudnya macam tiba-tiba you jumpa tu macam tak awkward, you selesa untuk borak, and bila korang communicate pun macam okay je, tak ada pun macam tak sekufu. I rasa lah vibe je. And then you balik rumah pun you rasa macam okay lah nak teruskan dengan dia. Kita boleh macam let's do this again. And dia pun tak very pushy ke the conversation. I rasa lah. Okay, kalau
because dulu, because I pun pernah dengar lah dia saying, tapi macam dulu I fikir macam kalau if kalau you ada dengan lelaki ni and you rasa macam what's the word, macam serabut Okay. rasa macam serabut, like meaning it's not like serabut in a bad way, maybe serabut in macam like hati you tak stay still, then it's macam ada possibility tu bukan jodoh. Dia yang I thought it was like more macam tu lah, kalau lelaki ni macam tenang, dia tak buat hati you macam dum means he's probably the one for you macam tu. Tapi at the same time I fikir it depends on personality orang. Ada satu orang dia macam relax. Betul. Dia bukan jenis macam betul. Macam you lah, I boleh dikategorikan you jadi saya relax juga. Cuma you tak nampak, tapi kalau kita push you, I boleh nampak okay you tak relax sebenarnya. Dia nampak, dia on the surface nampak macam relax, tapi siapa tahu hati orang macam mana. Sebab I jenis yang tak relax weh. I tak relax. I kalau macam I geram ke apa on the spot, I akan terus macam pahal macam tu. I bukan macam actually I strive to nak macam tu. Apa untuk? Macam I pula dah jadi you. I strive nak like macam confront. Macam kenapa you tak like gambar I macam tu. I strive nak confront macam tu. Tapi I jenis yang macam nak avoid conflict. Okay, faham. Tapi you tahu kan, actually kalau ada konflik tu lagi bagus. Yeah, I tahu. Macam konflik tu like you lagi kenal each other. Tapi I tak tahu, I just avoid conflict. Sebab I rasa kalau you tak gaduh, your relationship akan boring. So macam tu dia kalau je. Dia I think okay, kita kena clarify there's certain kind of fights yang make life interesting. Tapi ada certain kind of fights yang buat korang boleh break lah. Tak boleh lah. So you kena know your line lah. Macam tu. Where to stop. So macam what we meant by ada konflik tu is probably macam gaduh-gaduh bodoh, like macam gaduh-gaduh like simple-simple yang probably dia rasa macam aduh apalah lagi dia tak mati macam tu. Tak ada lah yang macam gaduh sampai nak kena miss call blah tak. Jangan ni gaduh yang still boleh communicate. Ini just gaduh simple-simple yang you can live with that. Gaduh-gaduh is the kind of gaduh yang dia macam makes you macam grow closer. Weh cakap macam tu. Tapi itulah macam I don't know, I tak tahu kenapa I macam avoid conflict. I tak tahu. Maybe sebab dulu macam selalu bila tengok macam cerita-cerita macam boyfriend girlfriend like menjerit-jerit kat each other, husband and wife menjerit-jerit macam tu. Bila ada konflik dia gaduh, jerit, cerai, and then relationship like, and even kalau bukan boyfriend or girlfriend like kawan ke, you gaduh and then putus kawan macam tu. So that's probably it, sebab I membesar tengok cerita. Tapi you affect dengan benda-benda macam tu? Maybe kalau you tengok dari kecil. Sebab actually kawan I pun ada seorang lah, kawan I, dia tak bercinta because of dia takut benda-benda macam ni. So I terfikir balik kat I macam I tak ada lah affected sangat. Sebab bagi I just tengok-tengok je lah macam tu. Maybe kita tak perasan kot. Maybe sebab benda tu kalau dah selalu sangat tengok, you tak perasan, you macam dah, benda tu macam dah masuk dalam diri you juga. You macam dah like, is it the right word, manifest ke apa benda. Tak tahulah, I don't know. Tapi to be fair, bukannya I seorang je yang tengok cerita macam tu. Ramai je orang tengok. Maybe different people. So bagi I, cara penerimaan you lah untuk each his own lah. Itulah. Okay, so basically macam mana kita nak fix benda ni? Komen tak Bil? Banyak ni korang akan komen. Banyak lah. Kalau ada, kalau kosong je sedih. Okay, so basically itulah relationship lah yang kita boleh cakap sikit based on our experience lah. Experience tapi still gagal. Kita hidup ni kena hidup
No, actually kan korang kena try je relationship. Korang tak payah takut pun. Sebab bagi I, the more you in relationship, lagi banyak experience you dapat. Experience apa tu? I mean experience macam, contohlah, you pernah bercinta first kan? You gaduh-gaduh, lepas tu you putus. Lepas tu second, you gaduh-gaduh, you putus. And then the third one, you macam learn from that. You akan tahu, ni kalau cakap ni mesti gaduh. Ni kalau buat ni mesti gaduh. Dia macam bagi you lesson juga. So, untuk, in future you tak buat benda tu ataupun you macam know how to control the situation lagi lah. Faham. Sebab kalau you tak in relationship, macam ni nak tahu? Setakat you dengar kawan-kawan you punya cerita je lah. Betul. And then you tend to macam dengar apa opinion diorang, which tak semestinya betul. Betul. Pernah tak dengar lagu Avril Lavigne yang Skater Boy tu? Skater Boy. Okay, nyanyi sikit. Sumpah. I like, he was skater boy, she says you later boy. He wasn't good enough for her. Okay guys. Kenal tak? Avril Lavigne guys. Dia pop star. I kena dengar direct music baru I macam. Okay, sumpah. Okay. So macam bila I dengar balik lagu tu kan, macam you tak boleh, you like that person and the guy suka you, tapi lagu dia macam ni, perempuan tu suka lelaki ni pun suka dia, tapi social status different. Perempuan ni is ballet, lelaki ni is skater boy, ibu. Yang ni macam ballet is I think very good, macam sophisticated punya activity kan. So kawan perempuan ni obviously yang kat sini lah, lelaki tu punya kawan macam tu. So yang perempuan ni punya kawan like tak sesuai lah, korang different macam tu kan. So and then in the end macam tak together, and then lelaki tu pun bila in the future, far future dia berjaya macam tu. Tapi macam you lost lah. Yelah sebab you dengar kawan cakap macam tu. Tapi dia tak ada the actual experience pun together dengan lelaki tu. Dia tak kenal pun lelaki tu punya hati budi macam mana. Dia just dengar kawan cakap tak sesuai lah, korang different people. Actually kawan pun toxic. Kawan yang dia you have to dengar pendapat. You just jangan dengar from one person punya point of view je. Kalau you nak minta opinion, contoh I minta opinion you akan cakap A. I tanya opinion orang lain, dia akan cakap B. And then akan cakap C. So you can just, bila you dah besar, you boleh put 2 and 2 together lah. Then you boleh decide sendiri what's best for you lah. Macam tu. So basically itulah, say someone yang bukan in the relationship. So next is situationship. Okay, kenapa situationship? Okay, to be honest, situationship ni kalau bahasa dululah, bahasa dulu bagi I TTM. I tak tahulah apa you guna dulu, tapi TTM tu is like a fling lah, teman tapi mesra. Actually time I study, fling was the word. Tapi sebab tadi cakap, I thought fling ni macam more to like, it's fling lah kan? Fling lah. Time zaman study tu kita orang, so tahulah kita orang different generation. Guess guys. Guys lah. So kita orang fling. Kalau you time you is teman tapi mesra. Ya. TTM. Okay. Actually, I pun tak berapa nak minat guna perkataan TTM. Sounds like anyway. Tapi it's the word yang macam everyone use masa that era lah. So I pun macam okay, just use lah. And then actually we declare tau yang we dalam TTM. Bukan relationship je, okay? Kena make it official. TTM pun kena make it official, okay? Okay, so basically TTM is the situationship lah zaman dulu. Sekarang orang semua macam nak glamourkan lagi perkataan kan. So kita pakai situationship. So I mean ada nak start ke situationship ni macam banyak situation. No. Tak, actually macam
macam mana you boleh tahu yang diri you in a situationship kind of situation? I rasa lah kita takkan tahu pun unless we bagi tahu someone and then dia macam kau dalam situationship ni. Dia kira you macam minta advice ke orang you rasa macam ni like macam, is this valid? Sebab perempuan basically dia akan cerita to someone yang dia trust bagi I lah. So and that person tu yang akan macam kau dalam situationship ni, betul ke dia ni layan kau? Faham tak? And barulah you sedar macam doh. And then macam epiphany. Lepas tu mulalah overthinking you datang. Apa benda nak buat semua dah. Daripada tenang tak tenang. Ingatkan jodoh ni pun macam thin line guys. Very thin line between jodoh dengan tak jodoh. Tapi kalau in situationship, I boleh ambil you punya red flag tadi. I quite ghosting. Oh iya ke? Bila I nampak something yang macam turn off, I terus hilang. Okay. Tapi I perasan itu sekarang masa zaman sekarang. Dulu tak? Dulu sebab dulu tak ada situationship? Mungkin juga. Tak sempat pun nak situationship. Betul. Sekarang dah kerja ni yang situationship. I think kan situationship ni kenapa wujudnya, because kalau kita study, I faham lah situationship, because you ada banyak lagi masa untuk fikir pasal, because you ada a lot of things going on. You can study and then macam you muda kan, you nak buat banyak-banyak benda. So understandable kalau situationship. Tapi to me kalau you dah at certain age, macam situationship ni tak, like kalau boleh tak nak lah. Betul. Situationship macam dulu is fun and games. Tapi bila you dah besar, kalau boleh you nak avoid this kind of situation. Sebab betul. bila you dah besar, you ada end goal. You each person dah ada apa yang dia nak dekat future dia. Ada seorang dia nak career, dia choose career. Ada seorang dia choose love, dia nak kahwin, nak dapat anak, macam tu kan. So kalau you're in a situationship, I mean kalau you choose career path, then it's fine lah. Dua-dua tak ada fikir nak ada anak ke, nak ada cucu cicit kan. Tapi kalau one person tu fikir aku nak kahwin, aku nak ada anak, macam tu. Tapi kalau the other person tu tak fikir macam tu, dia just rasa macam kita casual je, then problem lah. Betul. Itulah. Dia macam blank. You apa? Saya tengok lampu tu macam tu blank otak I. Tiba-tiba macam menyimpan. Actually I tengok macam life before my eyes. Tak, satu lagi I rasa at our age lah, basically untuk masuk ke situationship sangatlah bazir masa. Betul, that's why I cakap ada set a time limit. Kalau sekarang pun korang situationship, bila nak kahwin? Betul. I rasa kalau situationship ni, it's once you're dekat certain age, it's because you tak nak ada further commitments. I fikir macam tu lah. Tapi that's why I cakap at the end of the day, it goes down to communication. You kena tanya. Betul. Kalau you tak ada the courage to tanya apa yang you nak in life, then sampai ke sudahlah kau situationship tu. Betul. So basically kan, communication ni sangatlah penting. Sangat penting. Kalau tak ada, memang tak payahlah. Betul. Pergi je. Betul. Like at least one person lah kena tanya benda ni. Kalau tak sampai ke bila nak just main-main. Betul, kalau just dua-dua ego nak tanya pun, benda pun takkan jadi. Sampai bila-bila lah, macam you cakap lah. Sampai bila-bila lah macam begitu je lah situationshipnya. Masalah situationship tak boleh buat anak. Okay. Okay, I mean, You want kids guys? tapi betul tu. Actually, kita nak kahwin sebab nak anak je. Betul. As a perempuan, because kita ada motherly instinct. Most perempuan. If you tak ada, then that's not my problem lah. Tapi macam most perempuan, you ada motherly instinct. So you nak kahwin because you nak breed, you nak
You nak ada anak, you nak jaga anak, you nak groom anak to be the kind of person that you want. Okay, tak adalah macam tu. Tapi, yelah, you nak jaga someone. That's why macam banyak, that's why perempuan kalau at certain age tak kahwin, kan orang panggil cat lady. Because kalau ada kucing or you have pets, you boleh jaga dia macam tu. Faham? You boleh this burst of motherly emotion ni you boleh dekat pets you. Dekat pets you. Betul. That's why lah. Mana ada orang dengar cat man. Mana ada? Or what? Cat boy. I don't know. Mana ada kan? Lelaki boleh hidup je. Perempuan ni dia nak companion. Betul. Itu dia punya fitrah. Dia nak companion. That's why lelaki jangan main-main dengan perempuan. Okay. You not cheat on us. Okay, so Do not pay us. So, Aimi, you ada experience tak relationship ni? Kita cakap based on our experience lah. Sebab relationship tadi pun kita dah cakap. Relationship I rasa lah. You ada banyak. Bukan banyak. I rasa I don't know about him, but I rasa currently I'm in a situation lah. Currently, guys. This is a major expose. Currently, guys. Expose. Dia expose diri dia sendiri anyway. Okay. Okay, sip. KT sipping. Sekejap, okay. Teruskan. Literally spill the tea. Okay. So this guy, I tak boleh blame him because I sendiri pun tak confront because I tahu I punya goal apa benda. I nak kahwin, obviously. Lepas tu, yelah macam I nak kahwin, I nak buat anak. Don't say nak buat anak. No, pun terkejut. Okay. Apa nama, so macam, but I tak pernah question apa yang dia nak. Okay. It's just that I interpret based on like kita orang punya conversation. Macam contoh kalau macam cara dia cakap tu macam dia tak fikir nak kahwin. Macam tu. Apa yang dia cakap baik itu macam solely I punya own interpretation. I tak pernah question sebenarnya kita ni apa, or sebenarnya you ada nampak I tak in your future. I pun tak pernah question dia benda tu. Tapi dia pun tak ada ke macam, you know, macam bila korang ada deep talk ke, conversation ke, korang tak pernah ke macam into that topic? Sebab honestly, I tak rasa ada banyak chance where kita orang like deep talk. Okay. Adalah certain times deep talk pasal apa yang macam he went through in life ataupun apa benda yang, but because to me hidup I is macam very simple. Hidup I macam tak ada konflik because I avoid it lah kan. Macam even dalam adalah konflik yang kawan benda, but tak ada apa sangat pun. And tak adalah level orang sekarang kan macam senang je putus kawan macam tu kan. Tapi macam I tak ada like yang kawan yang I putus like cut off completely because dia toxic ke, or because I'm probably toxic. Tapi tak ada yang macam tu. Tak ada yang suddenly I cut from my life, tak. So macam hidup I macam ni je lah. So dia ceritalah hidup dia, tapi itu je. Like I tak ada like nak macam macam ni borak pasal macam kalau future. Kita macam cakap pasal kita in the future, macam tu tak ada. Macam just borak in the present what happened in the past. Tapi apa kita punya apa yang like in the future, kita nak buat apa in the future, macam tak, you know. So apa you punya plan for the future, tak ada macam tu. So I think that's why kita macam stuck here. So you nak stuck sampai? You tell me. Tolong guys, tolong Aimi bagi suggestion apa Aimi betul buat. What do you think? I dah kenal berapa lama How long Almost
No, not almost 6 months lah. No, I think in another 2 months, a year kot. Cinca? Another 2 or 3 months. Ya, dah cukup setahun. Wow. So I rasa you boleh dapat award situationship. Betul. Am I not marriageable? Or girlfriendable? I don't know. What's the word? I don't know, man. Tapi itulah, I'm stuck. So itulah situationship you yang paling you terkesan lah. I rasa terkesan because of age juga kot. Sebab I do not expose I tak expose your age. I mean sebab dah besar. Macam you cakap lah, you punya aim adalah untuk kahwin kan. But then nak kahwin tapi still dah situationship. Actually macam laki, I don't know lah. Tapi I rasa macam situationship ni macam perempuan that affected. No, actually relationship pun. Dengar tu. Ada expert yang sebab I rasa lelaki dia kena tahu lebih daripada perempuan. Dia tak boleh perempuan lebih. Perempuan ni dia overthinking je macam aku beria doh. Aku ni. That's why zaman-zaman dulu laki diorang courting perempuan. Mana ada perempuan courting laki? Itulah cakap beza kan. Dia lain tau. Laki cari perempuan kan. Cakap macam banyak sangat malam. Macam lama sangat dah hidup Kita watch too much movie man. Tapi serius, I dapat rasa lelaki tu yang macam mana perbezaan lelaki dulu dengan sekarang dah macam aduh, tolonglah mana lelaki lama. I think it's because tu lah. Because perempuan sekarang pun dah independent. Betul lah juga. Macam and then campur sekarang ada this feminism lagi macam memanglah equality, tapi macam perempuan dah rasa macam I don't need you man. Actually ramai lah perempuan rasa macam tu sekarang. Tapi sebenarnya hakikinya, fitrahnya you need. Betul. Setiap manusia ni diciptakan dengan berpasangan. Bontot pun ada pasangan. Okay, bontot. Okay. You boleh je cakap tangan kanan dan kiri juga kan? Oh ya, okay. By the way. Kalau I tak tahu lah I pernah ketahui situationship ni. I think because you just confrontation. So that's ataupun I macam just ada conversation je hari-hari. I tak tahu pun tu situationship ke. Sebab I rasa lah ni after I punya last relationship kan, I tak takut untuk kenal lelaki, tapi I takut untuk I macam beria. So I macam selalunya I jenis yang send text, I macam send je, I tak fikir apa. Tapi after that last relationship, I macam apa-apa yang nak hantar, I macam terfikir macam ni kalau benda ni nampak aku beria, macam ni tu. Ini padam balik. Actually I tak padam. I tak text pun lah. I mean just macam datang kat otak macam okay, kalau aku reply macam mana macam tu. Sebab I very fast reply lah. So orang macam pelik kalau I macam ambil masa lama tak reply macam tu kan. Tapi so far I nampak memang tak ada, bukan tak ada lah, memang tak ada lelaki yang ada keberanian untuk tanya I. Mungkin cara I juga, personality I juga yang macam lelaki takut nak approach kat situ. Tapi try je doh. I mean you just kena find the courage lah. Sebab bagi I, kalau you macam kenapa you minta nombor I untuk kenal tapi you tak try pun? You just borak as a kawan je. Tempat borak je dekat DM IG tu. Bagi I lah, tak perlulah nombor. Sebab bagi I, kalau you nak nombor I, maksudnya you nak kenal more lah. Then just send je lah reels. Oops. Kantoi. So I tak rasa lah I ada dalam situationship. Even though kalau I ada pun, I akan reject. I akan buat benda tu as a kawan. Sebab I tak suka text dengan orang yang bukan someone untuk I. Kalau kau bukan someone untuk I, then you friends with. So I akan cakap dengan dia just kawan. I selesa kawan. That's why perempuan ni dia macam tu je. Contoh, if you tak make extra effort ataupun give her the security, dia akan okay, friend zone. Betul. Tu.
That's why macam banyak lelaki kena friend zone. Sebab perempuan ni once you dah friend zone, nak keluar tu susah. Habis dah. Tapi lelaki ni dia selalu, the moment dia dah masuk friend zone, dia dah kenal perempuan tu macam mana, baru dia nak start. Effort lah, itulah. Perempuan ni macam interesting lah pula. Because betul, baru menyesal masa tu. Macam personal. Aduhai. Speaking from experience. Tak lah, basically lelaki macam tu lah. Bila perempuan tu dah decide apa-apa, baru dia macam nak menyesal. Betul. Tapi bagi I, perempuan once dia dah menyesal, korang dah tak ada chance dah weh. Betul. Once dia dah macam, you know what, I'm not interested dah. You know what, you dah masuk friend zone I dah. Sebab sebelum perempuan tu decide, I rasa dia dah bagi you chance. Dia tak ada macam terus habiskan friend zone you. Tak, dia akan bagi you sikit-sikit, dia uji you. Still sama dan jelas lah. Dia uji, dia ada hint, certain hint. Betul? Dia tak tunjuk. Dia tak akan cakap out loud, tapi dia macam hinting. Actually korang perasan je. I rasa lelaki perasan je benda tu. Tapi korang yang ignorant lah benda tu. Takkanlah bela sangat sampai. Betul? If you like bela, even perempuan tu macam perangai dia a bit different, itu pun kau tak perasan. Then you tak. Betul? You tak tengok pun dia, you know. You tak kaji lah macam mana dia. That shows that you pun probably tak ada that much interest kat perempuan tu. Betul? Kan? Sebab kalau you suka sama, you akan macam tengok betul benda sekecil-kecil tu pun you akan notice lah. Apa dia ni suka apa, like benda kecil, like contohnya contoh kau nak makan, ada satu orang like dia jenis yang ambil sudu memang kena lap tisu macam tu kan. Betul. Ada satu orang macam ambil macam tu. Like those little small thing tu pun. Actually macam perempuan nak tu je. You betul? just notice these little things kan. Macam you tak expect benda besar pun. We don't expect you to like beli 100 roses untuk kita. Betul. Sebab tadi cakap tadi, actually you text I every day pun I dah okay dah. You tak perlu pun macam nak text I every 2 minutes, tak perlu. As long as macam pagi tu you tahu nak cari, macam malam tu you tahu. Adalah aku kena tengok dia ni hidup lagi ke tak. Itu je. You kalau konsisten buat benda tu, dan lama perempuan tu akan macam perempuan tu bila you tak text dia akan macam kenapa dia tak. True. Kenapa dia walaupun tak text aku. kita orang busy kerja ke macam mana, kalau korang tiba-tiba macam tak text, macam usually korang akan text pukul 10 pagi korang tak text, kita akan macam 10 pagi tu dia berhenti, dia letak keyboard tepi, dia tengok phone. I taklah, tak ada masa nak letak keyboard. Hello. Dah lah, normally macam tu lah bagi I. Faham. Dan kat situ lah akan datangnya overthinking perempuan. Tapi ada orang akan tanya, kenapa perempuan tu tak text dulu kalau lelaki tu tak text? Macam I cakap lah, sebab you dah start the routine. Contohnya every morning sebelum you start nak ngorat kan, masa you nak ngorat tu, good morning. Tiba the moment you dapat dia, tiba-tiba tak ada good morning. Boleh just sebenarnya macam you dulu kan, kita dulu, tapi you yang dah start benda tu, you dah buat routine, and tiba-tiba routine tu tak ada, pelik tau. Faham. Tapi I bercakap macam ni, I macam terasa pula sebab I start that morning routine. Tapi still okay kan, dia still reply je. I mean dia still good morning you. Yeah, because I macam ni. I jenis yang if you don't text me malam tu, then I'm not gonna text you tomorrow morning. Macam tu. You have to text me first. Sebab kalau every single time kita end the conversation, kita yang the last text at night, dan kita the first text in the morning, tak ke macam you. Tapi tak rasa tu ego ke? Arguable, but it is. Tapi I faham juga perasaan you tu. Sebab betul lah, kita kan kata dalam situationship. So takkanlah kita macam nak malam tadi kita text, pagi ni kita text. Tapi in another context, bagi I tu ego. Kalau you betul nak kenal someone tu, you just text lah without you fikir, malam tadi aku dah, kenapa aku lagi? Okay. Siapa yang perangai macam ni? Okay. So besok even malam ni tak texting pun, besok text lah.
Actually dulu I tak fikir, tapi actually sekarang I fikir benda tu. You ke? I macam I cuba ignore lah. I cuba elakkan conversation macam ada good morning good night tu. So let's say kalau macam you tertidur je lah pagi esok tu you cakap sorry doh I tertidur. So I macam tak ada malam tadi habis. I nak conversation malam tadi sambung pagi. Dia macam berlarutan macam tu je. Sebab I pun tak ada good night punya ni. I just macam tertidur ataupun sebab I pukul 9 malam dah DND. Macam notification tak masuk dah. Unless you tengok buka WhatsApp ke apa benda, dan you nampak lah. Tapi if you tak buka WhatsApp, dia tak keluar. So the next day baru you nampak. Macam tu lah. Tapi morning is I punya routine. Tapi Yelah sebab tak berani nak confront. And also probably a bit of ego. I rasa relationship ni because of ego je. Yeah. I rasa for me is more to ego. It's not about, I don't know lah, it's about whether ready for commitment ke tak tu. For me tak. For me, I'm always ready for commitment. It's just that I tak pernah tanya je. Tapi yang dia tak tahulah ready for commitment ke tak. Okay, so basically first ego lah. Ego. Second one, I rasa you sendiri kena ada courage untuk confirm benda tu. Betul, kena ada courage. You kecut, you pun maintain lah situationship you. Betul. Itulah, I rasa that's the main one lah for situationship ni. Especially bila you like adult dating. Betul. So it's memang ego and also. Kalau you sekolah ke study tak payahlah. Sekolah study tu actually macam tak ada apa lah weh nak dibandingkan. Saya fikir sekarang tu, time ni kita orang cakap teenagers yang emotional roller coaster. Tapi I rasa when dah besar ni yang you emotional roller coaster. Ini like di time teenager tu because you tengah mengada-ngada je tu, hormones. Betul. Dan you tak fikir banyak pun masa tu. Sekarang ni you kena fikir banyak. Like luas tau. You bukan setakat fikir macam hati dia hati aku tak. Banyak benda nak kena consider. Kerja dia semua apa benda, kalau kahwin apa benda, after marriage macam tu. Dulu time couple time sekolah is just macam you ni macam tak pernah ada masa. Tu je lah masa je. Betul. Tapi bila besar ni, masa tu is just a small portion of relationship you. Sebab dua-dua busy kerja. And then betul. Itulah. Actually situationship I tak ada banyak sangat experience lah. Yelah sebab dia 12, 14 tahun. Macam bila dah nak zumba situationship tu. I cuba elak dan I pergi ke friend zone. Okay, bila you dah macam masa I dah notice I tolak ke friend zone. So I tak ada dalam situationship tu. Okay, faham. Sebab I tak suka I overthinking. I jenis yang I nak tidur tu I nak tidur tenang. I tak nak fikir apa dia ni, tak tanya aku ni apa dia ni, I tak suka. Tapi I keluar dating dengan dia. So I tak suka benda tu. Macam let's say pergi dating balik, kenapa tak text aku? I tak suka benda macam tu. So bila I friendzone dia, kalau keluar dating pun balik tu kalau tak text lantak kawan kan. Macam tu. Actually macam macam I bukan contoh kita keluar kan, dia keluar balik tu pun I just macam just akan cakap like dah sampai rumah bagi tahu macam tu. That's it. Okay, I tak suka. I ada read somewhere lelaki suka tau kalau macam tu. Apa tanya dah sampai ke macam tu? Bukan tanya sampai, just bagi tahu macam dah sampai rumah bagi tahu macam tu. Macam I think perempuan pun tak payah cakap pasal lelaki lah. Perempuan kalau kita ada kawan yang macam sampai rumah bagi tahu macam tu, kita pun macam tak. Itu different creature ke? Serius I tak suka weh. Sumpah lah. Mungkin you girly punya kot. I tak. Serius I tak suka orang cakap macam tu kat I. Yeah. I rasa macam bukan I tak suka orang tu, I just tak suka benda tu dekat I.
Tapi I okay je kalau you buat dengan kawan you, I okay je. Dengan I je tak suka. I rasa benda tu terlalu perempuan. Ya. Sebab I selalu je macam, dah sampai rumah bagi tahu. Tapi you perasan kalau you cakap macam tu, I serius tak akan reply you. Okay. Nanti I try. Sebab kawan I pun ada je macam tu. Kadang macam lepas I fetch everyone, lepas tu I hantar balik rumah kan. Nanti dia akan tanya, dah sampai rumah ke? I serius buat bodoh je. Ya. Sebab I macam, diamlah. I geli kot, I geli. Rasa macam cringe Faham. So macam, kita perempuan tu. Dia bukan ke arah lesbian. I faham. Because actually, I pun dulu bukan jenis yang macam cat. I cakap I hati batu. So macam nak kata caring tu, I try to care when I don't pun macam tu. Tapi I try my best to mula you pretend to care, and then probably lama-lama you actually care pasal orang tu. So macam bila I kawan on the way, and ada certain friends ni yang kalau sampai rumah bagi tahu macam tu kan. Tak lelaki pun macam perempuan betul. Sampai rumah bagi tahu. And then macam I macam sweetnya dia macam care that you reach home safely. So macam I want to be that kind of person. Macam bila you dapat that text from me, dia macam dia nak make sure like I reach home safely macam tu. Okay. Can't relate. I tak boleh, I geli. I rasa macam I strive to nak jadi girly girl macam tu. Macam actually I pun nak, tapi I tak boleh. I pernah try and orang judge I macam, diorang macam tak payah doh, jadi je kau balik macam tu. So I jadi macam okay. Tapi itu okay. I think this is like for another podcast lah. Yes. Yeah. Komen kalau korang nak kita orang bahas perempuan. Bahas pasal actually I nak cakap macam ni. Bila contoh I nak jadi this kind of perempuan. Tapi I tak jadi because I takut kawan I judge. Macam tu. So kalau ataupun family because kita dah macam ni. Contoh dulu I dress macam tomboy, and then bila you tengok macam lawannya orang ni pakai macam ni, lawannya tapi dress up tu macam geli-geli. Tapi macam nanti kawan aku judge lah kalau aku nak pakai. Tapi it's for another podcast lah. Nantikan podcast tu. Komen kalau korang nak dengar dulu lah. Kalau korang nak click the like button. Kalau siapa yang tengok tu kena like lah, obviously. Tolong Ini dah ugut, tolong Okay, back to topic. Apa topik kita tadi? The last conversation kita tadi. Wait. Recap. Itu dah blank dah. Wait. Berapa ni? Berapa minit dah kan ni? Ada kata kita kalau yepa. Itu yang 40 minutes you. Ni bukan pillow talk tu. Sumpah orang dah tidur dulu. Kita masih yepa. OMG. Okay guys, sekarang pukul berapa tengok negara korang kat mana. Negara. So in Malaysia MYT is okay lah. So you ada apa-apa lagi ke nak cakap situationship ni? Tak boleh sebab nanti akan further expose. Then we better stop. Actually kita orang memang dah decide untuk Aimi cakap situationship lah, and I cakap pasal relationship. Yeah, because dia expert in relationship and Aimi expert in situationship. One time expert in situationship, ghosting, talking stage. Yeah, talking stage. Talking stage I expert. Talking stage tu berpuluh semua orang. Yeah, but some people talking stage dia end up couple, but I talking stage I end up ghosting orang tu. Okay. Because I got bored. So Aimi lah red flags benar. So kalau dah setahun I tak ghosting you lagi, then means I'm interested lah. Oh wow.
For public declaration. Say no Ni more. sumpah kalau dia tengok. Say no more. Tak payah declare dah. Dah tak payah dah nak confront kat sini. Dia confront terus. You know who you are. Aduh. Okay lah, I think kita dah way lebih masa. I nak pergi toilet. Patutlah duduk dah. Tak betul lah. So kita habis lah kat sini. Okay. So basically korang komen lah korang punya experience on relationship atau situationship. Sebab kita orang pun nak baca juga. Sebab kita orang tak banyak sangat experience. Mungkin korang banyak experience, korang boleh komen. Maybe ada banyak lagi cerita yang kita orang tak sempat dive lagi. Betul. Yang lagi yang heartbreaking. Siapa yang heartbroken kat luar sana because of boyfriend korang, or siapa yang heartbroken because of girlfriend korang, ataupun siapa yang tengah nangis dekat bantal sebab sebab lelaki tu macam rasa macam lelaki tu tak bagi cukup kasih sayang. Then comment down below. Komen nanti kita orang baca. Yeah. Sebab kita orang pun nak juga dengan korang punya experience lah. Nak tahu juga sebab kita orang pun tak cuba kawan. Okay, so itulah, I think that's that. Okay, then that's it for Pillow Talk with Sarah and Aimi. See you next week. Next episode. Same time? Jeng jeng. Title tu jeng jeng jeng. Yalah. Bye. Bye. Weh, sejam gila.